Dalam tu di masjid ada makanan orang hantar untuk makan di masjid. Dia pun buku balik untuk anak-anaknya di rumah. Jawabnya begini. Jika diberi makan, dihidangkan untuk dimakan di situ, tak boleh dibawa balik melainkan dengan dua syarat. Yang pertama, ialah diizinkan oleh ahli jawatan kuasa masjid ataupun orang yang menguruskan. Boleh. Pandai-pandai ambil tak boleh. Maknanya kalau memang dibungkus untuk dibawa balik, ada juga tidak dimakan di masjid, maka boleh ambil. Itu tak ada masalah. Masalahnya nak bawa balik ialah jika makanan itu dihidangkan untuk dimakan di masjid. Baru timbul persoalan boleh tak buku bawa balik. Jawabnya tak boleh, melainkan jika satu orang yang menguruskan itu benarkan. Yang kedua, mereka tidak izinkan tapi dibiarkan sampai rosak. Boleh kita selamatkan keadaan dengan ambil makan. Okey? Jangan awal-awal duduk dalam raga motor dah 2 buku. Faham? Talih dak lagi duduk dalam raga motor dah 2 buku. Makan itu haram. Kerana tanpa izin. Bila haram, wajib kena bayar balik kepada masjid. Jangan main-main. Dah?